Kisah telepati. Mama? Hah? Baiklah. Terima kasih. Mama, bagaimana dengan makanan tengah hari? Awak dah siapkan ke? Ya, semuanya dah saya sediakan. Baguslah. Kenapa? Ada apa-apa yang tak kena ke? Kenapa ni? Kenapa tak nak cakap? Kan saya suruh awak tutup tingkap tu supaya angin tak masuk. Kenapa lembat sangat awak ni? Banyak cantik muka awak, tutuplah sendiri. Awak ingat saya ni orang gaji awak ke? Pemalas betul lah awak ni. Saya ingatkan awak faham. Lagipun kita kan dah lama berkawan. Jadi awak mesti memahami semuanya. Walaupun tanpa mengucapkan sesuatu, awak patut tahu apa yang saya mahu. Tak ada kemisi yang boleh buat macam tu. Awak ni asyik nak minta tolong aja. Pemalas betul lah. Kenapa awak marah-marah ni? Janganlah marah, Doraemon. Kenapa saya marah? Pastilah saya marah. Dah, jangan ganggu saya lagi. Awak ni membosankan aja lah. Betul juga. Nobita, saya ada sesuatu. Apa dia? Cara untuk memahami sesuatu perkara tanpa bercakap. Iya, macam mana caranya? Telepati. Apa tu? Macam kacang aja. Memanglah, ia adalah sejenis kacang dari pokok. Bila kita makan apa saja, kita fikirkan kawan kita pun dapat rasa. Kalau macam tu saya nak makan sekarang juga. Nanti dulu jangan cakap, ya? Saya cuba teka apa yang awak nak cakapkan pada saya. Baiklah, cuba awak teka apa yang saya fikirkan masa ni. Saya tahu. Doraemon comel kerana mukanya macam chewing gum. Tapi dia seorang yang cepat marah. Apa awak tak guna dalam setara tolong awak lagi? Awak memang seorang yang cepat marah lah, Doraemon. Seronoknya dapat faham sesuatu tanpa perlu bercakap. Masa Mama muda dulu, Mama memang cantik. Apa kau kata? Masa muda dulu Mama tak cantik? Kenapa kau cakap macam tu? Cuba tengok ni betul-betul. Pinggang Mama ramping, kulit Mama lecen. Takkanlah kau tak perasan pula. Saya tak cakap apa-apa pun. Betul juga. Apa kau kata? Muka Mama berkedut-kedut. Lepas tu uban pun melambak-lambak. Kau janganlah memandai-mandai, ya? Mama, mana ada saya cakap apa-apa? Seronoknya, sekarang saya boleh cakap apa saja. Tak perlu susah hati lagi. Saya suka kasih suka. Siapa tu? Tapi kan tak ada sesiapa pun di sini. Ganjelnya. Dia comel dan cerdik. Lembut. Malunya saya. Janganlah puji-puji saya. Siapa tu? Nobita. Hai. Nobita, betul kau cakap begitu pada saya? Cakaplah. Kalau saya puji dia macam ni, bermakna saya nak minta dia buatkan kerja rumah saya lagi. Nobita, apa maksud awak puji-puji saya ni? Cakap cepat. Susahlah saya macam ni kalau semua orang tahu apa yang saya fikirkan. Hai, Nobita. Apa, Nobita? Awak kata saya jahat ke? Saya tak cakap macam tu. Tapi itu memang betul kan? Bye-bye. Nasib baik dia tak minta komik yang saya pinjam baru-baru ni. Hai, Nobita. Bagi balik komik saya awak pinjam tu cepat. Iya, nanti saya bagi balik. Sebenarnya Mama dah buang sebab dia ingat komik tu saya yang punya. Tak guna awak. Ganti balik saya punya komik tu cepat. Jangan lari, ganti balik. Saya dapat cakap. Apa saya dapat sekarang?
Apa? Awak jatuhkan pasukan serangan saya ya? Awak ganti balik! Maafkan saya. Dahsyatnya. Tolonglah saya. Nobita. Kenapa saya mesti jumpa dengan penjahat gemuk ni? Berani awak ya. Kenapa mula awak ni terlupa sangat sekarang rasakan penumbuk yang paling gemuk di dalam dunia ni. Asap. Dah balik. Dah puas ke Nobita? Saya dah tak larat lah. Betul cakap waktu Doraemon. Kadang-kadang benda ni elok. Tapi lebih banyak yang tak elok. Bencinya. Buatkanlah telepati ni pada saya. Tolonglah. Bagus padamu kawan. Dia baik dan anginnya juga elok. Wah, nak memuji-muji pula. Pergilah. Jangan ganggu saya. Saya tak nak tolong awak lagi. Saya silap. Saya terpaksa minta maaf. Tolonglah Doraemon. Tolong.